Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ini Pak Haji ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat mengenai pilihan raya kecil di Don Air Kuning yang mana hari ini 26 hari bulan telah berlangsung pembuangan undi di sana. Jadi apa yang Pak Haji lihat daripada awal hingga ke hari ini, mutu kempen Barisan Nasional ataupun AMDAP sebenarnya banyak bermotifkan cerita-cerita fitnah yang dimainkan oleh AMDAP dan Barisan Nasional. Seperti mana yang kita lihat gabungan-gabungan mereka seperti Parti Amanah yang mana pemuda Amanah Negeri Perak ataupun pemimpin Amanah Negeri Perak telah mengeluarkan kata-kata fitnah yang mengatakan bahawa Ustaz Muhaimin tidak ada tauliah, kemudian mengatakan bahawa Pak Teh masa jadi Esko Kerajaan Perak meluluskan banyak kandang babi. Tapi akhirnya Pak Teh telah mengeluarkan kenyataan penafian. Selain daripada itu juga Barisan Nasional juga menggunakan fitnah juga terhadap Peja bekas Menteri Besar Perak yang mengatakan Peja juga terlibat untuk meluluskan kandang babi di negeri Perak, dan juga Peja telah mengeluarkan kenyataan dan penafian sehingga Peja mencabar Datuk Seri Sarani Menteri Besar Perak yang sekarang ni supaya bermohon maaf. Sekiranya dia tidak mohon maaf, maka tindakan akan diambil terhadap Menteri Besar Perak dan kuncu-kuncunya, sebab mereka telah mengeluarkan satu kenyataan di dalam medsos kepunyaan Menteri Besar Perak. Jadi itulah yang dinamakan apa yang kita nampak apa yang berlaku di negeri di Don Air Kuning ni. Mereka ni terdesak Barisan Nasional, UMNO, AMDAP dan juga gabungan-gabungan Pakatan Harapan. Mereka terdesak dengan mengharapkan pengundi-pengundi Melayu supaya menyokong AMDAP, Barisan Nasional, untuk mendapatkan kemenangan. Seperti mana yang dibuat analisa oleh musang-musang dan juga puak-puak yang tertentu yang mengatakan bahawa di Don Air Kuning itu adalah kubu kuat UMNO. Betul, kita tidak nafikan, tapi masa tu PRU 15. Sebab PRU 15 UMNO telah menipu pengundi-pengundi di sana, konon-kononnya no DAP, no Anwar. Dan mereka juga mengharapkan kemenangan kepada Barisan Nasional. Tapi akhirnya apabila mereka telah memberikan kemenangan kepada UMNO dan Barisan Nasional, maka mereka ditipu. Pengundi-pengundi di Don Air Kuning ditipu. Sekarang ni apa saja yang dimainkan oleh puak-puak AMDAP, penafian demi penafian yang mengatakan tidak bergabung, tapi akhirnya kita telah lihat dengan mata kepala bahawa sesungguhnya memang AMDAP memang berada di bawah ketiak ataupun di bawah kelengkang DAP, yang mana serata-rata rakyat Malaysia faham. Cuma AMDAP saja yang menafikan. Berbagai-bagai lagi isu yang mereka akan mainkan untuk memperbodohkan pengundi-pengundi, terutama orang Melayu di Don Air Kuning. Jadi Pak Haji harap hari ini hari pembuangan undi yang terakhir, kan, bijaklah kepada gunakan akal dan fikiran yang bijak kepada pengundi-pengundi di Don Air Kuning supaya tidak lagi tertipu dengan permainan-permainan kata-kata ataupun habuan-habuan yang diberikan oleh AMDAP dan Barisan Nasional. Jadi Pak Haji dah beritahu banyak kali, apa yang dia bagi ambil, apa yang tak cukup minta lagi, apa yang kurang minta mereka tambah, tapi janganlah bagi mereka undi. Seperti mana yang Pak Haji pernah terangkan kepada pengundi-pengundi di Don Air Kuning, walaupun kemenangan di Don Air Kuning ini tidak ada perubahan di pentadbiran negeri Perak, tetapi dia ada satu mesej yang jelas kepada kerajaan Papanon bahawa rakyat dah mula tak suka dengan Pakatan Harapan, terutama AMDAP. Jadi itu saja yang penting mesej kita. Jadi apa yang mereka sekarang ni terdesak,
mereka terpaksa gunakan isu-isu yang mengatakan bahawa pembangkang tidak ada isu lain selain daripada gunakan isu kandang babi. Sebenarnya kandang babi itu bukan satu isu. Itu adalah satu perkara yang betul, perkara yang sahih, perkara yang serius, kan? Tapi mereka terpaksa spin sehingga timbalan Presiden AMDAP Datuk Mak Hassan juga mengatakan bahawa dia datang ke sana memang tak nampak kandang babi. Memanglah sebab mereka nampak kandang DAP. Kandang babi dia tak nampak, kan? Sebab dia tak pergi. Cuba dia pergi, mesti dia nampak. Lepas tu ada juga pemimpin daripada Parti Aminah. Dia datang sana, dia tak nampak babi, kan? Memang dia tak nampak babi sebab dia tak pergi ke kandang babi, kan? Jadi itu macam-macam mereka nak mempertahankan isu kandang babi ni untuk memberikan konon-kononnya sokongan kepada pengundi-pengundi yang bukan Melayu. Konon-konon mereka nak membela kepada pengundi-pengundi yang bukan Melayu untuk kandang babi, kan? Jadi cakap dengan pemimpin Parti Aminah, memanglah kan apa tu, babi memang duduk dalam kandang, memang tu kau tak nampak sebab dia dalam kandang. Lain kalau babi tu kat rumah Komeng ataupun rumah apa tu Telesa Kok, kan? Itu baru kau mungkin boleh nampak. Kan? Jadi inilah sahabat-sahabat terdesaknya Barisan Nasional dan juga AMDAP untuk meraih sokongan daripada pengundi-pengundi di Don Air Kuning. Terpaksa mereka memainkan isu-isu fitnah. Seperti mana dulu kita dengar apa tu MP Ulu Langau, Sani Amzan, yang menuduh bahawa pembangkang ni kerja dia asyik memfitnah, tak habis dengan memfitnah. Akhirnya depan mata dia memfitnah pun dia tidak berkata apa-apa. Dia punya pemimpin dalam parti pun memfitnah pun dia tak kata apa-apa. Itu sebab kalau bila dah duduk di bawah kelengkang di AP, memang dia tak nampak. Dia nampak pembangkang saja yang membuat fitnah. Jadi kepada YB Sani Amzan, kan, kalau kamu dah pergi ke Mekah, kamu pergi menunaikan fardu haji, kamu dah bertobat dengan Allah Ta'ala, supaya jadilah manusia yang adil, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, supaya kamu tidak ditanya oleh Allah Ta'ala, kan? Jadi apa yang berlaku pada diri kamu sekarang ni, itu adalah satu ujian daripada Allah Ta'ala supaya kamu sedar bahawa kamu jangan hipokrit, bahawa kamu jangan munafik kepada apa yang kamu buat. Kalau salah, tetap salah. Kalau tak betul, tetap tak betul. Jangan tak betul kamu memperjuangkan kerana takut kamu tak dapat undi daripada bukan Melayu. Jadi lepas tu pergi Mekah untuk apa? Allah Ta'ala ada kat Mekah saja. Allah Ta'ala tak ada kat Malaysia. Kan? Jadi kepada Wabi Sani Amzan pun saya nak nasihatkan sahabat saya juga supaya jadilah manusia yang berpegang kepada Al-Quran. Allah suruh kita jadi adil, pemimpin yang adil. Jangan pemimpin yang suka menjilat, benda yang tak benar pun kau sokong, benda yang benar kau kata benda tu tak benar. Lepas tu tuduh orang lain buat fitnah, mengatakan pembangkang buat fitnah. Sekarang banyak perkara-perkara yang kau orang tak jawab, banyak perkara-perkara yang kau orang spin. Jadi sekali lagi Pak Haji menyeru kepada pengundi-pengundi di Don Air Kuning, baik Cina, baik India, baik Melayu, supaya membuat keputusan yang bijak. Tolaklah Pakatan Harapan, tolaklah Barisan Nasional dan AMDAP supaya jangan beri mereka kemenangan pada hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai satu mesej yang boleh menyedarkan kepada mereka-mereka ni yang asyik-asyik nak menipu rakyat. Itu sajalah perkongsian Pak Haji pada hari ini. InsyaAllah kita doakan semoga keputusan pada malam ini mendapatkan satu keputusan memihak kepada Perikatan Nasional, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, jangan lupa balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.